Kita sibuk nak berlumba-lumba minta untuk ada rumah besar, mewah, megah macam istana. Tetapi Asia, imra'atu Fir'aun yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim ayat 11, Allah kata, Allah rakamkan doa permintaan Asia, iaitu isteri imra'atu Aziz. Rabbi benili, ya Allah, Hang bagilah dekat aku, kurniakan dekat aku, indaka, di sisi kamu, ya Allah, baitan fil jannah. Asia, hampa pelik tak? Seorang yang mana duduk dekat istana, ada singgasana, kemewahan, tak pernah hidup susah, penuh dengan kekuasaan, tetapi Asia dia tak happy duduk dekat istana, dan dia minta dekat Allah. Kat syurga tu boleh minta macam-macam, tapi awak pasal apa? Asia ni dia minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebuah rumah, padahal kat syurga tu apa pun yang kita nak semua kita boleh dapat. Jalan-jalan dekat masjid, tengok masjid baru, semua yang kita nak kat syurga semua kita boleh minta. Nak makan, nak minum, nak terbang, nak rumah mewah, nak sebesar alam, nak sebesar dunia, kita boleh minta. Tapi Asia dia kata, Rabbi benili indaka baitan, ya Allah, aku tak minta lebih, aku nak ada sebuah rumah cukup untuk aku hidup. Rumah baitan ni dia rumah yang kecil je lah, rumah yang kita boleh hidup. Dia bukan macam qasran, macam istana, singgasana, bukan. Cukup untuk kita rehat, kita tidur, kita makan, ada katil, ada tandas, kind of that. Baitan, hanya rumah kecil saja di sisi kamu. Allah mention di sisi kamu sebab kalau kita hanya ada rumah tapi bukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia tu tak main. Jadi kita ni sibuk nak ligan ada rumah besar, ada kemewahan, tapi Asia yang pernah ada dekat situ dan merasai segala kenikmatan dekat istana, makan, minum, basuh baju semua, dah tak payah dah orang tolong buat, dia rasa dah. Tapi itu taklah menjamin kebahagiaan, kerana kebahagiaan itu hanya apabila Allahu Akbar hanya kita indaka, ada di sisi Allah, hidup dengan Allah. Itulah kebahagiaan yang mana semua orang kalau nak rasa bahagia, the ultimate bahagia, dekat situlah. Asia mana pernah susah. Jadi ini adalah kisah wanita yang hebat di dalam Al-Quran. Dia tak rasa tenang. Kerana apa? Kita kena habiskan ayat tu. Kerana dia tengok dengan segala gerak kerja Fir'aun ni sangat zalim. Dia tak beriman, dia syirik, dia mengaku Tuhan. Macam mana dia nak rasa bahagia? Hanya orang yang meletakkan Allah di dalam hati, dia akan merasakan ketenangan, dia akan merasakan kebahagiaan yang dia cari. Siapa yang waman yabtaghi ghaira islami dinan falan yuqbala minhu, siapa yang cari selain daripada Islam, selain daripada Allah, tidak akan diterima. Kehidupan dia akan rasa sangat sempit. Beza dengan orang yang susah tapi ada Allah. Apakah tengok keluarga dia bahagia, hidup tenang, senyum, walaupun naik motor kapcai, helmet sengit macam Papa Zola. Ini adalah antara kisah-kisah yang menarik yang ada dalam Al-Quran, kisah wanita dalam Al-Quran.